Aku dah jetik nak cuba Astral Sense daripada local perfume kita yang buatkan bau on creation tau. Dan dia bagi aku semua line up dia kat dalam ni tau. Tapi sebenarnya aku request satu je. Ni lah, nama dia Mireille Pieces. Yang di mana kalau korang tengok kat screen tu, kenapa aku pilih on creation satu ni, sebabnya dia punya notes dia. Tapi first of all aku nak review yang Mireille ni dulu. Bagus dia ni. Nampak? Dia sealkan caping tu supaya tak leaking. Bagus. Bau dia airy mat. Bau dia ringan. Aku boleh detect ada seakan-akan bau madu, tapi macam bau madu bunga. Aku tak tahu mana datang bau madu bunga ni. Dia bukan madu like betul-betul madu lah. Dia macam like macam-macam madu, bau madu, something like that. Tapi ada juga dia manis perlain dengan kelapa tu. Cuma kat sini dia lebih dominan bau floral yang airy, manis-manis madu, dan juga ada like bau manis perlain dan sedikit kelapa yang manis dan agak berlemak. Cuba aku lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Dia bau floral yang manis, yang ada unsur-unsur macam a bit commonish, dan dia ada macam aku cakap tadi, ada unsur-unsur macam a hint like bau madu, something like that. Bau ni memang feminine gila mat. Tapi overall memang bau dia ringan tau. Boleh lah 9/10. So overall aku nak cakap yang Astral Sense punya Mireille Pieces ni, dia on creation, aku tak tahu. Mungkin korang boleh cubalah dia punya ni untuk tahu dia ni on creation ke tak. Sebabnya aku tak pernah bau something like similar with scent profile Mireille Pieces daripada Astral Sense ni.